Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kembali lagi di Indoriek TV. Masih bersama saya Bang Anton dan Kak Devi yang akan cerita. Oke. Indoriek TV. Yap, hari ini kita masih melanjutkan reaction musikal lawak Superstars 5, minggu ke-5 juga. Kalau kemarin kita sudah reaction 4 persembahan dari Nanas, Roda, Kimbab, Putih ya. Nah, ini yang terakhir yang akan kita reaction pada minggu ini, yaitu adalah Lompat dan Bahim. Bahim itu baru ya? Bahim itu belum pernah kita reaction Ya. dan baru pertama kali ini kita reaction. Itu dia masuk button 5 nggak? Iya, masuk. Ini masuk juga, masuk semua itu Lompat Lompat sama. juga. Iya. Ya, kita lihat aja. Yang pertama kita lihat Bahim dulu ya, baru Lompat ya. Ya. Yuk. Indoriek. Bagaimana dengan kumpulan seterusnya? Kerana kumpulan Okey. ini diberi puja oleh juri minggu lepas kepada mereka pandai menggunakan wordplay dalam persembahan mereka. Jadi kita saksikan bagaimana dengan minggu ini. Kita bergembira kembali. Di mana peminat-peminat Bahim. Bahim. Jangan lihat, orang baru bagi tahu jangan lihat. Kursi tak ada. Aku pernah lihat yang sebelah sini nih. Mana? Setiap Ini. minggu ada cabaran dia. Ya. Dia ada yang tiba-tiba kena tukar cerita. Ada Yang ini nih, tiba-tiba sebelah kiri. paksa tu kena buang. Apa? Di mana ya? Lupa. Pelawak. Pelawak. Lagu. Lapar. Nggak tahu pelawak tahu main film. Lapar. Sukan dah menjadi sosial, bukan jadi sport, dia menjadi sosial. Siapa-siapa nak bersukan pun boleh kan? Betul. Saya tak suka pickleball sebab selalu terkejut. Kenapa? Pickleball. Peekaboo. Pickleball. Sukanya. Wall climbing. Rock climbing. Taekwondo. Bukan, fancy. Fencing. Cricket. Oh, tak gila kok kita. Cricket. Betul lah. Apa game simple. Cricket bahasa Melayu. Cricket. Bukan SPM ke? Sebab orang ingat aku bodoh kalau gitu tau. Ya, tahu arkitek tahu. Di mana lah gue ngeliat itu Guys, orang jangan yang lupa undi kami, Bahim. Bahim. Memang tak ada jurulatih sehebat aku, tapi yang lebih hebat aku. Sepak bola. Hey, Bukan. Iya, sepak bola ya. tak ada strategi sehebat aku, tapi yang lebih hebat aku. Kau tolak aku, oh baby jangan marah sebab ku tolak. Terima awal sangat tu. Awal sangat lalu kat ujung. Oh ya ke? Kita dah dekat final ni. Kau tahu, tim aku tak pernah kalah dekat final tau. Berapa kali masuk final? Oh ni baru first time. First time memang tak pernah kalah. Ya ke? Iyalah. Tak kisah. Yang penting aku menang malam ni. Aku yang menang malam ni. Aku menang. Aku yang menang. Siapa yang nak menang, aku akan tolong. Bomo. Aku kan menolongi. Siapakah gerangan orang itu? Tak kisah, asal membantu. Apa yang kau mahu? Tapi keren ya ininya, musikalnya ya. Musikalnya bagus dia. Sudah tahu. Bagus lah Tok Bomo ni. Ini tasbih di kalung. Tadi kata dah tahu. Tadi itu lirik. Oh, lirik. Kau siapa? Coach. Hai Coach. Coach. Bagus. Nama siapa? Tahir. Oh, Tahir. Coach? Coach. Oh, Tahir.
Apa tu? Wordplay. Hang twister. Idea aku. Tak payah claim. Tak payah claim. Ha? Tak payah claim. Ya, orang tahu. Hai. Betul ke power? Kalau power tunjuk bukti sikit. Minggu lepas kumpulan putih menang. Aku pergi kerja. Wih. Mana putih main bomoh? Tak, aku undi. Oh, saya atau sudah Aliamah. Undi Bahim tak? Apa dia? Bahim. Siapa tu? Bahim. Ya, apa? Tak kenal lah. Tak kenal lah. Tok, Alang ada kat sini. Boleh cek formation saya? Boleh. Cantik. Formation saya, 1 striker, 2 wing, 3 midfield. 3 midfield. Tukar formasi. Tukar? Ya. Tukar apa? 2 striker, 2 wing, 4 drumstick, 3 tie, 1 breast. 1 breast. 1 breast. Dia pesan ayam ni. Kenapa? Boleh masuk tu. Go, serang. Tim saya kena serang tu. Tidak risau. Aku akan jampi alihkan tiangkul dia. Cantik. Macam mana? Tapi tak cukup pun ada pakai dua. Kau? Kau free? Kalau kita orang boleh? Aku tolong. Boleh. Cantik. Sebut alih. Semua alih. Tok. Apa tidur pula? Tak ada tenaga. Mau iklan ini. Minumlah. Ya. Kuasa kau. Kena minum. Minumlah. Gabungan unik bukan kali ginseng dia dan kopi yang berkualiti. Dah ada tenaga. Okey, saya tahu kalau boleh saya nak gol. Berapa gol? 2 gol. Okey, atur jampi. Boleh tak? Serangan pantas yang dilakukan, bagaimana menggelincir dua pertahanan lawan, bagaimana Indonesia menembus gol. Hei, kau sorak kenapa? Sini gol. Sana gol. Sini gol. Sana gol. Mana satu ni? Sini. Sini kata gol, sana kata gol. Pusing kepala pening. Tak perlu tembak tembak. Ku pasti akan menang malam ni. Apa ni tu? Saya cakap 2 gol, saya punya tak kalah salah 1. Sharing is caring. Oh, dah habis dah. Tengok. Dah seri dah. Tak ada. Sebenarnya bukan seri. Dia menang. Kenapa dia menang? Seri. Sebab undian dia tinggi. Main bola ada undian? Ada 20%. Kalah. Saya tak takut. Sebab dia ada apa? Sebab saya ada. Ini kotak immunity. Sekejap. Kau beritahu kat dia, kau tak boleh guna kotak ni. Apa? Yang boleh guna curi je. Serius lah? Simpan balik, saya malam 8 tak guna. Tak cik lah macam ni. Immunity Jozon itu yang kena immunity. Tengok. Enggak jadi keluar dia. Setiap hari petang main, korang je menang. Bila aku tak menang? Alah, dia dah merajuk dah. Kau lah ni main jadi bomoh kenapa? Aku tak reti main bola. Kita pujuk dia. Jom kita main cak-cak nak. Cak. Tak nak main lagi. Korang main tak asyik. Janganlah macam itu. Berkawan dari dulu. Kita sahabat selamanya. Betul tu. Bagai aur dengan tebing. Semua sekali. Tak cukup dah kahwin. Main petang-petang, main sampai maghrib. Tak cukup dah kahwin. Tak balik, kita main balik. Tak cukup balik. Tak cukup balik. Itu dia Maryam. Terima kasih. Nyanyi lagu terbaru Point Tusi dan saya ada adik saya daripada Point Tusi daripada Jakarta. Terima kasih Aren. Terima kasih Bapak tengok Aren. Yes, ini dia Aren Point Tusi. Yes. Alright Zizan, bagaimana Zizan?
Hi Bayim. Hello. Hi. Can we talk tonight? Yes. Can we talk? Alright, okay. Saya memuji dulu. Kita cerita yang best dulu, alright? Okay. Boleh? Boleh. Saya nak tanya, dalam kumpulan Bayim, siapa komedian sebenarnya? Apa? Siapa komedian sebenarnya dalam kumpulan Bayim? Komedian tu orang. Tak, Zahid. Malam ni Zahid komedian. Gila. Malam ni Zahid yang kill. Zahid yang bawa watak, Zahid jadi main. Zahid, you the savior tonight. Okay, memang wordplay, memang permainan korang. That's the best you can do. That's your trademark. Itu yang korang kena bawa daripada minggu ke minggu. Korang just berdiri saja, punchline bertubi-tubi. That's the best. Tapi kayaknya kurang ya punchline-nya. Kurang greget kalau menurut pulang. Kurang nonjok. Jadi ada yang tenggelam itu, enggak itu semua. Banyak yang kosong-kosong juga. Apa yang, okay, kalau salah betul kan apa yang saya tengok malam ni macam ada part-part yang awkward selepas nak kena sebut tentang tongkat Ali tadi tu. Mungkin kat situ korang tak gali betul-betul macam mana nak lontarkan, macam tak pas iklan tadi. Macam mana nak sampaikan, tak pemilih, which is nak kelakar ke nak buat yang straight. Alright, so start dari situ nampak awkward sampai ke belakang. Nizam dah start berpeludai alright. It's okay. Okay, pada saya very simple. Untuk next week, jika dapat pergi dengan baik-baik inspection betul-betul, rehearse betul-betul, inspection, cari orang duduk kat depan, tengok kita punya joke bagaimana sampai sempurna, sampai rasa best. Yang tak best buang, yang best pakai, yang tak best buang terus. Maksudnya buang Nizam lah, yang kelakar tengahnya. Itu maksudnya kena buang perut, buang Turun 11 kg. apa tu? Saya dah turun 11 kg. Pujian untuk Nizam. Terima kasih. Saya dah tahu. Alright. Maksudnya payment tak clear lagi lah tu. Alright, jadi apa-apa pun korang the best. Alright, teruskan dengan persembahan minggu depan. Kalau the best tak ada star, Zam. Tak ada. Tiada ada 1 star. Bagaimana dengan Bella 2 star, Fadil? Komen dulu aja. Pandai kena bagi tahu jugalah ini adalah identiti kumpulan Bayim ini. Diorang banyak membuat skrip. Dia buat skrip, dia masukkan kat sini sebab kalau seorang lari daripada skrip dia agak sebab nampak kekuatannya di situ. Cuma minggu ni dia kurang kuat dari segi scripting dia, tapi itulah identiti kumpulan Bayim. Okey, saya nak bagi seandainya awak adalah kumpulan yang membuat lawak seandainya ada penonton baru yang menonton, ada di antara jok-jok awak dia tak faham. Faham tak? Jadi kalau kita nak jadi pelawak, kita kena tengok ada penonton baru yang tengok dia terus akan faham. Kalau mau macam penggunaan borak immunity, sukses, penggunaan lagu Akademi Fantasia, yang itu adalah awak bawa daripada minggu ke minggu. Jadi orang yang daripada minggu pertama akan faham dan akan terus ketawa kalau mereka rasa benda itu masih lagi kelakar. Sebab mengulangkan benda itu. Tetapi kalau awak boleh fikir, kalau penonton baru tengok dia terus ketawa dan rasa itu adalah satu benda yang dia tak pernah tengok ataupun benda yang dia tak faham, tiba-tiba dia ketawa, dan ini adalah satu kemenangan bagi kumpulan Bayim. So saya akan bagi awak ini sebab saya nak awak semangat balik semula kepada awak punya kehidupan, identiti awak yang menggunakan wordplay, scripting yang sangat kuat ini. Saya nak awak come back kalau ada rezeki dengan lebih kuat lagi. Yes, 3 star, rasa ketiga untuk semangat Oke, Bayim. First time kita lihat Bayim ya. Tapi sayang sekali penampilannya kurang kalau menurut aku. Persembahannya di minggu kelima, walaupun 3 star itu banyak yang kosong dan nggak hidup. Ya, kurang hidup kalau menurut aku. Oke, mungkin dia minggu depan bagus. Kita lihat lagi. Dia lolos kan? Lolos. Nggak ada yang tersingkir, cuma Jozon tersingkir, cuman dapat immunity, jadi dia stay. Dikembalikan lagi. Oke, lanjut aja kita ke lompat ya. Yuk. Kita akan ke persembahan kedua. Setiap minggu kita dapat lihat jiwa fighter yang membuat persembahan mereka ini menghiburkan. Di mana Syed? Malam ini berjaya atau tidak mereka melakukan kejutan? Di manakah peminat-peminat lompat? Oh, kamera pada perform. Pada kamera mana? Ini. Oh, ni juga. Okey.
apa yang motivate kumpulan lompat untuk perform every week, dia lebih kepada kita nak mencatat nama kita dekat mainstream lah. Ini rasanya platform dan kumpulan yang sesuai untuk saya laburkan idea dan energi untuk lajak. Tapi aku masih teringat dia yang lebih ke depan. Jadi India Dia cakap dan berawal, aku tak naik tak kisah. Yang sesuai dengan mukanya itu. Tapi maksudnya satu tim kita lah pergi. Kita pun sebenarnya kena bagi kredit untuk Danny lah sebenarnya. Dan apa ni? Powerlifting. Start nak powerlifting. Weightlifting. Taekwondo. Sumo. Sumo. Fencing. Laksa. Bukan. Oh ni. Ini kawan aku banyak ni. Polo. I do need. I apa? Polo. No, I do need. I know this. Oh yeah. No, I do this. Saya jangan lupa undi kumpulan kami. Kumpulan lompat. Kelang. Kita kemarin lompat juga kan ya? Iya. Direction. Apa nih? Tinju. Kenapa jidatnya keluar? Dia jadi promotor itu, siapa yang namanya? Don King kalau nggak salah. Dia nggak masuk soalnya. Tak payah, banyak benda lain yang kau boleh buat. Abang, dah 5 tahun lah abang saya nak try jadi fighter, abang tak bagi peluang. Iya, dia tuh jadi promotor tinju. Kalau aku bagi peluang, Don King gitu. ada basic. Kalau nggak salah. 1,700 Potong ikan susu ada lah satu tempat tu. Hei, itu gaji. Sorry bang. Abang nak basic apa? Basic tumbuk-tumbuk. Basic tumbuk-tumbuk ada. Ada? Ada abang. Okey, aku nak tengok kau jab uppercut. Boleh abang, boleh. Dapat. Jab uppercut abang. Ya, jab uppercut. Okey. Dah macam obor-obor. Tak payah, ni lembik sangat. Ni. Lain kali nak buat, ini kena dia. Ayam apa ni bang? Ini Ali Cafe. Gabungan semangat semula jadi dengan kopi yang tiada tandingan. Nyari apa lu? Puasa kau. Ini kelab boxing, bukan kelab malam. Kalau dapat terima masuk fight ini bang, siapa lawan saya bang? Adalah seorang influencer tu. Influencer tak ada apa lah bang. Influencer ni baru 40k followers nak makan free. Abang lain satu bang. Influencer ni netizen komen sikit ada koyak. Oh. Dia keluar saya kena penunggu saya dikoyak tu weh. Kau yakin? Yakin lah. Ni aku panggil Panggil lah. Okey. Ladies and gentlemen, welcome up to the ring. The one and only. Aku lakukan ini kerana musuh. Jadi siapa dia? Jadi siapa lah dia ya? Entah. Aku nggak ngerti tinju-tinjuan. Oh, aduh siapa namanya? Ada rapper ini. Aduh siapa namanya lupa aku. Rapper ini. Caprice. Caprice. Dia buat apa sini Caprice? Inilah influencer yang kau pernah lawan tu. Nak lawan dengan influencer ni? Alamak bang. Caprice ni dia bukan boleh fight abang. Senang yang nak kalah dengan dia abang. Dia tak habis-habis WhatsApp Malaysia. Wait. Habis tu saya nak WhatsApp apa? WhatsApp guys, hari ni saya nak masak dendengnya dengan abang, bau dendeng je, bau api bang, tangan. Bau lepas makan. Ini kalau letak ni ke dinding benda ni. Sorry bang. Alamak bang.
Ni. Sabar. Jangan. Sabar. Oh, sabar. Ya bang. Air. Okey. Kita dah tengok lawan. Oh, tak baik tu weh. Hemat juga. Okey. Kita timbang dulu sebelum masuk ring, boleh? Alright. Okey. Sekarang naik. Memang boleh. Berapa kilo? 60. That's it. Yes. Masuk ya. 90. Naik 90 lah. Abang cuci lah. Cuci banyak apa? Dobi. Dah bang. Hey, Macam mana saya nak buat? Saya nak buat juga mana ni. Saya nak kualiti ni. ini berat kau ni. Ha? Berat saya. Lebih berat. Tak boleh fight. Abang, macam mana saya nak fight ni abang? Saya nak turunkan berat badan saya. Macam mana abang? Ada cara? Istighfar tu. Istighfar tahu? Cuba. Astaghfirullahalazim. Turun dia. Mana pergi 30 kg tadi? Ha? Boleh hilang dalam sekali mata. 30 kilo tu berat dosa je. Berat dosa. Aduh, sakitnya. Okey, next turun. Next kita ada ujian doping. Okey? Kena Ujian urin. doping. Yurin minta maaf bang. Minta maaf, sorry, tak boleh. Minta maaf, tak wani yurin, tak wani. Kenapa ni? Mesti selalunya orang yang tak ada yurin ni ada ambil barang terlarang. Kep tak ambil. Kep tak ambil. Ingat aku kaki ya ke? Apa? Okey, kalau jantan tak nak, Cap. Oh, minta maaf kalau nak yurin saya kena jumpa my manager. Kenapa kena jumpa manager? Setiap benda yang keluar masuk ada audit. Sekarang nak 7 tahun. Sikit. Minta maaf kalau nak juga kena ada resit. Ingat barang dapur nak beli ada resit. Kelak. Sukan tak payah gaduh-gaduh. Sukan ni menyatukan, bukan memecah belahkan. Dulu aku mengatakan aku ni fighter. Belum masuk ke langit dan sambung di sini saja. Lebih baik duduklah diri sendiri saja. Jangan ada diri ketika saja. Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi. Satu hari aku bertekan. Lepas pagi lagi kurang. Apa itu? Bagi apa dia? Makanan. Lempar apa itu yang dilempar? Apa sih? Oh, kayak Boneka. Baik, kita dengarkan apa kata birthday boy kita. Boneka bubu apa? Bukan. Nggak tahu itu apa. Ini boneka gantungan gitu tuh. Itu kalau dekat pentas lawak okey orang terima. Kalau londe orang terima. Takut londe tu orang gelak. Okey. Saya sangat bersyukur minggu pertama tak ada penyingkiran. Sebab kalau tidak saya tak nampak persembahan-persembahan macam ni kalau ada penyingkiran. Awak bertiga ni memberikan satu idea yang sebenarnya orang yang lama dalam bidang ini boleh keluarkan bahan macam ni, tahu tak? Dan saya cukup tak boleh lepas pandang dengan topi beras ni. Sebiji tu. Topi beras. Dan awak punya idea adalah idea yang awak buat ini adalah idea yang gempak. Okey, cuma saya harap awak kaji lagi lawak lucu dari segi scripting gitu. Okey, awak kuatkan yang itu, pergerakan awak dah bagus, awak punya imitation meniru dah bagus, awak punya idea dah bagus, awak punya gempak baling-baling benda ni semua. Saya rasa ini adalah satu, bukan rasuah, tetapi ini adalah memeriahkan persembahan awak.
Awak mau orang memeriahkan persembahan. Ya masa rasuah itu. Buatkan sikit bahagian scripting itu, you will go far. Okey, Zizan nak cakap sesuatu? Okey. Saya nampak lompat dah jadi lain bila pakai fat dekat kumpulan dia. Fat, bukan fat. Oh, bukan fat. Saya fat. Okey, betul kata Pak Nian, saya setuju. Penggunaan watak yang awak keluarkan ni memang watak power, watak ikon. Anatoli ni watak dunia ikon kan kita tahu, tapi awak tak gunakan sebaik-baiknya. I love it. Idea tu bagus. Caprice. Oh my god. Kalau awak banyakkan lagi dialog awak semua, saya nampak awak sedikit segan dengan pentas. Bukan segan, dia tak pandai bahasa Inggeris. You know, come to my house, I teach you how to speak English. Alright? Betul, saya tahu. Cara dia cakap tu dah dekat sangat dah tahu. Cara dia cakap, tapi dialog dia tak banyak keluar. Mana kita minta buat sikit lagi Pak Nian. Buat lagi. Come on. Hey, what's up Malaysia? What's on the news today? Sambung lagi. Bang, bang, bang. Yeah! Tidak pandai. 1 star Bella, 2 star Zizan, I'm sorry. 3 star untuk lomparan yang kontestan sampai keempat. Oke. Aku perhatiin Bella jarang itu ya. Jarang komen. Iya. Iya, yang komen ya dia nggak tahu juga dia. Apa karena memang jarang. Wanita jadi dikhususkan. Tapi kalau untuk lompat sama Bahim, kalau menurutku lebih bagus lompat. Iyalah. Iya. Udah terlihat. Bahim. Maksudnya dari gerakannya juga udah lihai. Ya. Lebih lihai lompat. Tapi aku masih paling suka lompat yang dia bawa film India itu, yang jadi inspektur. Oh ya, kenapa? Nggak tahu. Teringat terus aku kalau kayak aku teringat samput iya, yang itu. persembahan Itu awal melekat itu. di kepala. Oke lah, nanti di minggu ke-6 kita lihat lagi persembahan-persembahan mereka ya. Jadi stay tune terus di Indorek TV, dan untuk teman-teman yang belum subscribe dulu, jangan lupa juga di like, di share, dibagikan video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian juga boleh. Mohon maaf kalau kami berdua ada salah-salah kata dan salah-salah ucap. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.